Gerak sikit. Kita kat mana? Raspadi. Kita kat ada bunyi. Raspadi. Okay, makan. Sarangnya. Bye. Mami. Hi guys. So hari ni adalah hari Arafah. Betul apa? So pagi ni saya akan layukan daun pisang untuk buat lemang dengan gibet pun, tapi tak tahu lagi. Api korang. Saya tak ada stand phone ni, saya letak dekat ni. Buat banyak ni. Saya sudah ras kulit. Tengah rendam untuk buat lemang. Nak kena kukus. Hai guys, kita nak pergi basuh bulu. Kau balik. This is padi. Sekarang pukul 9 kot. Yang bawah tu tadi Sarah. Yang bawah ni. Yang tu kan miang dia tu. Ikan lemang. Guys, we are currently at tinggi gila tu. Pukul pisang kat sini. Like kalau pergi aku mana? Oh, kalau lama tak balik, mak dengan ayah apa pergi. Hi guys, so sekarang ni petang. Kita nak isi pulut dalam buluh. Ni dah buat tadi. Cik Abi buat. Kita masukkan je. Kalau letak kan, suap, tolak. Betul tak cik? Betul letak, ketuk dia. Ketuk. Basically sekarang dah petang. Dah masa hujan. Saya tak berapa nak sihat ni. So kita orang akan bakar lemang mungkin malam ni. Sebab sekarang tengah hujan guys. Stay tuned for the update untuk malam ni. Bye. Hey guys, sekarang pukul apa ni ah? 9 lah. Baru beli bakar lemang sebab dari petang tadi hujan. Memang jam? Ha? Jam eh? Jam. Idea. Tak pakar lah Em. Aku bagi. Cikgu dah tak ada idea ni. Daripada petang tadi dah buntu. Macam balik-balik rumah lenjut. Apa ni buat kerja? Kira lah boleh. Katanya ada. Penan, lambai Penan. Rintik ni, standby. Standby payung belum hujan ya. Kalau ada hujan kan jadi macam petang tadi. Kan? Terterap semua. Ha? Dan tak belum? Belum. Bentar tu. Tu. Mana dia punya batu ni? Kau tak tahan. Ayah tak boleh. Yo, Ni oi. tidak jatuh. Wani, sini Wani. Ni orang malu. Tak kerang. Datuk lah pula ambil sendiri. Cik, sedap cik. Cik, Itu kaki tak cik. daging. Sedap. Sekejap. Okey.
Bang pun tak payah buat. Saya bang. Hey guys, currently dah pukul 12 lebih. Saya dah tak boleh nak tunggu masak. Kalau you guys boleh dengar, my family masih lagi kat bawah tengah jaga api untuk lebah. So that's all for vlog hari ni. Jumpa esok. Bye. Hai guys, selamat Hari Raya Korban. Selamat Hari Raya Aidiladha. I is not that sehat dari semalam. So today we are going to rumah Pak Lang untuk sembelih. Bye. Wah. Mangan kau U-turn ke apa tadi? Ada belakang. Tapi dia dah tegak. Nampak? Sini dah. Nampak? Dia dah siap nak tanduk tu. Nampak? Hello, sekarang kita nak sembelih lembu. Hello. Hello guys, tak sembelih lembu tapi lembu juga. Tengah tunggu lembu. Lembu sembelih. Panas. Kita orang akan pulang ke pangkuan. Rumah. Selesai sudah sembelihan. Masuk belakang. Wow, panas. Ya. Hai. Yeah, we are at kampung and we already cut a cow morning tadi. Now we wait for another cow to be cutted tomorrow. Hai. Duit belanja. Duit beli aiskrim. Aiskrim saya cik. Cik, aiskrim saya cik. Buat lemang. Acik salam. Acik salam. Acik. Salam. Acik. Tak payah nak cakap ah. Bodoh. Bye guys. Bye. Hi guys, today I'm going to make cocktail. Ada lychee, lemon, tropical fruit cocktails. Hai, so sementara kita tunggu cocktail tu macam panas ni. Dia tak nak gelegak panas je. Kita akan buat. Okay. So, yes. Tak banyak ni. Kita akan masak dia dekat sini. Tak ada kuah di sini, kita pakai je kulit sini aja. Dan kita api. Ni saya macam campak ni. Saya lupa sekatan dia. So kita pakai sebuku butter. Kawan. Bila butter dah cair, masukkan susu 3/4. Gaul dia bagi rasa kaki. Bagi. Kalau rasa bila tu tak cukup makan ni. Sampai kali dia cantik. So, ini dah ada macam ni. Untuk api, masukkan di sini. Masuk di sini. Kabinet sana. This tas. So, letak ais batu.